Jadi inilah rupa kejadiannya, chicken ala king. Jadi kalau awak tengok betul-betul يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat, sejahtera, dan salam Ramadan, salam berpuasa semua. Ya, yang mana saya ada janji minggu lepas dan saya cuba akan share masakan seharian demi seharian. Tapi memandangkan ke atas ni rumah ada bikin renovation kat atas rumah saya ni. Jadi depan sound effect tu bunyi drill lain, bunyi ketuk besi lain, macam-macam bunyi lah. Jadi itu bikin saya tertunda ataupun saya tak dapat bikin video. Saya minta maaf ya. Kali ni saya tunaikan, tapi ni saya bikin sebab malam, tapi saya siapkan lampu semua supaya dia tak gelap macam video saya pertama. Maklumlah, first experience kan. Jadi kita try and error. Okey, hari ni saya nak masak. Okey, panggil ni dish yang saya nak masak ni. Dia lah dil Mak Saleh ataupun Europe side yang dinamakan chicken ala king. Saya repeat chicken ala king. Chicken ala king ni sejenis masakan orang putih yang dia tu senang nak dimasak. Dan kepada peminat-peminat yang suka creamy ataupun makan yang bersusu, saya rasa ini memang suitable untuk yang orang suka cream tu lah. Okay, so bahan-bahan ni mudah je, mana-mana pun boleh dapat dan senang, siapa pun boleh bikin. Masak pun tak susah, memerlukan mungkin dalam 10-15 minit siap semua. Okay, bahan-bahan dia, saya gunakan butter. Kalau awak baca kat sini kan, butter dia saya gunakan yang salted ataupun yang masin lah. Okay, saya salted. Saya juga gunakan cream. Cream ni boleh dapat kat mana-mana lah, Intusi pun boleh, mana-mana pun boleh. Okay, bawang putih yang dah siap ni lah. Okay, yang hancur ni. Saya gunakan orange ni. Okay, kenapa nak gunakan orange ni ataupun air orange ni? Saya gunakan orange ni pasal apa? Masak chicken ala king ni, rasa dia tu dia nak agak-agak masam. Kalau ikut originality daripada Europe side tu, diorang potong limau tu, limau sebiji tu macam limau sangkis dan sebagainya tu, layer by layer, sekeping-sekeping dalam masakan itu. Tapi saya taruhkan orange. Okay, susu tak kisah apa brand pun boleh. Janji full cream, macam ni awak nampak kan, full cream. Janji dia full cream, okey lah. Okay, dan juga terpulang sayur, nak taruh sayur apa. Kat sini saya ada enoki mushroom, saya ada carrot, saya ada green red bell chili, yellow bell chili ataupun cili yang besar tu warna kuning dengan merah. Dia ada warna hijau juga. Jadi terpulang lah. Kepada individu suka warna apa, taruh je. Untuk sayur terpulang. Biasa dulu saya pakai button mushroom. Jadi saya tengok ni hari pula macam tengok enoki ni macam selera, jadi saya taruh lah enoki mushroom ni. Okay, so bahan-bahan itu sahaja yang awak perlukan untuk masakan chicken ala king. Okay, so bahan dia tu lah biasalah chicken. Ayam ni telah saya rebus dahulu. Okay, ayam harus rebus dahulu dan di separate lah ataupun lainkan. Jangan dah rebus dengan air ayam tu awak masak sekali, jangan. Dia akan keluarkan bau ataupun warna yang tak cantik nanti, agak nampak keruh-keruh macam kotor gitu kan. Okay, so jangan buang masa, kita start kita punya proses. Macam biasalah hidupkan api. Okay, api jangan besar. Okay, kita butter. Okay, kita pakai butter butter yang salted ataupun yang dalam bahasa Melayu tu apa? Masin lah ya. Okay, butter tu kita taruh lah portion yang kita nak taruh tu berbandingkan berapa banyak ayam yang kita nak masak. Macam saya masak ni satu spring chicken aja, seekor spring chicken lah. Okay, terpulang kepada semua. Ataupun yang kalau nak masak ayam tu, katakan semuanya breast meat pun boleh. Macam saya ada tulang-tulang pun, pasal saya suka makan ayam tu biar dapat gigit-gigit macam syok gitu lah. Okay, tapi terpulang pada awak. Kalau nak taruh semua breast meat pun boleh, tak ada masalah. Okay, macam biasa kita panaskan butter ni, kasi dia cair. Okay, kalau butter nak lebihkan sikit pun boleh, tak jadi masalah. Okay, pasal dia akan melemakkan. Okay, dia tak perlukan minyak, butter ni dah ada minyak kan, so cukup lah. Dia tak payah nak minyak-minyak lagi. Okay, saya tambahkan lagi sikit. Okay, saya harap-harap masakan ni dapat share bersama, dan siapa yang melihat menonton ni cubalah
Jadi baru dapat tahu rasa chicken ala king tu alah mana sebenarnya tu rasa dia tu kan, sedap dia ke tidak kan. Cuba. Okey. So, saya dah panaskan butter. So awak tengok kat sini sebab okey, butter saya dah panaskan. Nampak okey. Saya dah panaskan butter. Biasalah kasi dia cair. Kita masukkan bawang putih. Bawang putih ni ready made punya. Okey, mana-mana pun boleh dapat. Okey, agak sesudu. Okey. Dia dah keluarkan bunyi tu kan. Okey. So macam biasa kita stir together dengan bawang putih dan butter tadi Okay. Senang je masak dia. Tak susah, siapa pun boleh bikin. Especially bulan puasa, pasal kita dah banyak sangat. Mungkin masih makan kari ataupun ayam berempah ataupun bercili dan sebagainya kan. Mana tu kita tukar pula lah kepada yang berkrim, berlemak, susu dan sebagainya. Jadi kita tukar selera lah. Bulan puasa ni kan kita selera ni bertukar-bertukar, kadang-kadang nak makan tu, nak makan ni kan. Okey. So dia dah jadi macam gini butter dengan bawang putih tadi. So dah stir, agak dia dah keluar wangi, kita masukkan susu. Susu yang macam tadi saya cakap full cream. Tak kira apa brand, janji dia full cream. Jangan tak mau taruh tak mau beli yang low fat. Nanti dia tak melemakkan, pasal full cream ni dia melemakkan. Okey. So saya tuang, nampak kan? Saya tuang. Saya akan pakaikan susu ni satu kotak. Saya akan habiskan. Susu ni. Okey. Masak susu ni dengan api yang kecil tau. Jangan besarkan api tu. Pasal apa? Kalau awak besarkan api tu, dia akan memecahkan tekstur ke atau apa dia panggil tu, susu tu dia akan jadi tak cantik lah nanti, bintik-bintik dan sebagainya. Itu suhu, kepanasan api kepada susu tu harus jaga. Dapat api kecil-kecil gini okey lah. Kalau nampak okey, kecil. Jadi kita stir pelan-pelan. Okey. Susu ni kita masak ataupun kita biarkan dia lebih kurang mungkin 2-3 minit. Agak dia dapat mendidih sikit panas. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey. Jadi sementara tu kita berbual Chicken ala king ni, nama dia kenapa chicken ala king saya pun tak tahu. Tapi kalau awak Google, awak akan dapat nama tu keluar daripada Google lah, chicken ala king. Chicken ala king ni saya suka daripada dulu masakan ni. So kali ni saya share lah. Dan chicken ala king ni dia boleh makan dengan nasi. Tapi kalau orang putih, Mak Saleh ni semua dia makan dengan ni, apa tu? Biskit atau apa? Roti Perancis tu kan. Ataupun dia makan dengan pita dan sebagainya. Yang dikatakan bread tu kan. Dia jarang makan nasi dengan chicken ala king ni. Tapi tak apalah, kita orang Melayu kan. Kita mana yang sedap selera, kita berdal dia. Okey. So susu ni kita yang tadi yang kita dah stir pelan-pelan kan. Kita cuma nak ambil 2-3 minit sahaja. Ambilkan dia punya kepanasan susu tu. Jangan terlampau lama nanti dia akan berbuih-buih. Bila dia berbuih, susu awak pecah dia punya quality. So nanti rasa dia akan bertukar. Okey. So sekarang kita masukkan krim. Saya tunjuk lagi sekali. Krim ni pun boleh dapat mana-mana, tak kisah awak beli yang krim multi purpose. Okey, untuk semua pun boleh, kuih boleh, nak masak lain apa pun boleh. Okey, so saya masukkan krim. Okey. Bismillah, jaga tajam. Okey. Saya masukkan krim. Nampak tu? Dah tak ada kosong. Satu. Kenapa saya bikin 2 tin krim? Sampai 2 saya pakai. Macam tadi saya cakap pakai susu 1 kotak kan. Jadi saya harus pakai ni 2. Tapi pun tin kecil. Okey. Saya taruh kat dalam. Kosong. Okey. So 2 kosong. Okey. So kita stir pelan-pelan. Saya rasa mesti dalam hati orang semua tengok apa rasanya nanti Macam saya cakap tadi, kalau awak tak cuba, tak masak yang apa yang saya share bersama ni, takkan awak dapat rasa masakan dia atau rasa macam mana chicken ala king ni. Jadi kalau nak tahu rasanya, cubalah. Benda senang je, siapa pun boleh masak. Dan tak ambil masa yang mana-mana lama-lama sangat, tak ada. Okey. 15 minit, 20 minit semua siap bahan ni. Okey. So krim yang kita taruh dengan susu tu, kalau awak bayangkan susu full cream. Kita campurkan krim untuk ibarat macam dia memekatkan susu tu dan dia melemakkan lagi untuk kita bila kita makan tu dia akan rasa lemak-lemak dia lagi lah. Pasal plus butter yang salted tu kan. Okey. So macam ni kalau awak tengok okay. Pelan-pelan je kita stir, tak jangan salah. Tak payah laju-laju, tak payah gabut.
Okay, so right now, bila susu dengan krim tu kita dah mix together dengan api yang kecil sekali. Okay, kita maybe kita tunggu dalam say 4-5 minit lebih kurang. Jangan lama-lama sangat. 4-5 minit. Okay. Lepas tu kita masukkan ayam yang telah direbus. Macam saya cakap tadi kan, yang ada orang suka semuanya breast meat, yang ada orang suka semuanya drumstick terpulang. Macam saya pakai spring chicken seko. Saya potong lah. So many parts semua ada lah. Kepak lah, peha lah, macam-macam. Pasal saya suka makan ayam yang bertulang, jadi dapat gigit-gigit. Itu macam saya rasa seronok lah. Okay. So right now saya masukkan ayam. Semua saya masukkan ayam ni. Okay. Portion yang macam gini saya rasa untuk kalau kat rumah keluarga yang tak berapa besar, mungkin 4 orang, 5 orang lepas ni. Kan? InsyaAllah. Okay. Masukkan. Okay, saya masukkan semua. Okay, jadi kita excuse me. Okay, so semua ayam dah masukkan kat dalam Okay, setelah masukkan ayam, kita nak kena tunggu berapa minit. Okay, ayam tu tadi kita rebuskan kan. Mungkin ayam tu kita rebus dalam 6-7 minit. Jadi kita perlukan lagi 5 minit untuk krim dan susu supaya dia serap kat dalam ayam tu lah. Supaya dia akan jadi tekstur dia lagi rasa lah, sedap lah, lemak dan sebagainya. Okay, macam saya cakap tadi, tak cuba takkan tahu rasanya. Cubalah dulu baru rasa. Kerana menu ni bukan saya reka, ni asal usul daripada Europe. Tetapi menu ni pun saya rasa tak dipraktis ataupun tak dimasakkan lagi oleh orang-orang putih. Pasal ni agak lama, macam kita punya mak-mak dulu, nenek-nenek, lemak cili padi lah, gulai daripada zaman dulu-dulu punya lauk yang kita bawa sampai ke hari ni. Sama lah, chicken ala king ni ibarat macam itulah. Diorang punya nenek-nenek dulu yang suka masak zaman-zaman, saya rasa saya pun belum beranak kan. Macam itulah lauk dia, yang chicken ala king ni. Datang daripada negeri mana saya kurang pasti, tetapi saya tahu daripada Europe side. Ni banyak apa panggil tu, version ataupun cara untuk masak chicken ala king ni. Yang ada pakai limau sangkis tu dipotong slice dia taruh, yang ada dia taruh orange juice, yang dia taruh perasa orange dan sebagainya. Okey. Sekarang kalau awak tengok dia dah berasap. Nampak tak dia berasap? Masih nampak ni, tak nampak kan? Okey, dia dah berasap dah. Okey, bermakna dia dah mendidih. Pasal ayam tadi pun kita dah rebuskan dia dulu kan. So tak ada isu lah. Okey, sekarang ini dia. Saya pakai, senang cakap, air oren ni, yang inilah. Ni sedap kan. Okey. Terpulang nak pakai, kalau awak nak pakai orange juice, pure orange juice pun boleh. Tapi ingat, jangan taruh semua. Taruh sedikit demi sedikit stir, sikit demi sedikit stir. Okey. So, sekarang saya kecilkan api lagi sikit. Saya masukkan dia. Nampak Saya masukkan dia tau. Tengok 1 2 3. So yang tadi penuh, ini dia yang saya pakai, anggaran sebegini. Okey. Tapi terpulang setelah kita rasa, mungkin nanti kita nak tambah lagi sikit ke apa, boleh, tak ada insya-Allah. Okey. Okey. Sekarang kita rasa dulu. Okey. Sekarang saya ambil dulu, saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Macam mana nak cakap Terpaksa nak kena rasa lagi lah. Pasal apa tau, macam sedap sangat Saya rasa kita tambahkan lagi sikit air oren ni atau orange juice ni kan. Sikit je, satu kali je, cukup. Okey. Kita kecil api lagi sikit supaya susu dia tak pecah. Dan kita masukkan serbuk perasa. Serbuk perasa kalau saya tak ada pakai garam, saya tak ada pakai Ajinomoto, semua tak ada. Saya pakai chicken no. Saya pakai chicken no yang serbuk ni. Ini je saya pakai. Saya tak ada pakai garam-garam, semua tak ada. Okey. Okey. So kita stir pelan-pelan. Okey. Dia punya kuah ni ataupun susu ni terpulang. Okay, kalau awak suka pekat,
awak taburkanlah ni jika apa ni tepung jagung. Jadi dia akan jadi lagi pekat. Okey, kalau tak nak, biarkan dia sebegini. Jadi dia akan ada rasa macam dia pekat tapi dia berlemak. Dia original dia berlemak lah. Okey. Yang ada orang suka pekat. Tapi macam saya pun suka kita pekatkan sikit je, jangan banyak-banyak. Kita ambil corn flour, kita pekatkan dia sikit je. Okey. Okay. So, saya put corn flour sikit je, saya pakai sikit. Kalau tengok betul-betul sikit je. Tak nak pakai banyak-banyak. Okey. Pasal apa, nanti susu ni dengan krim tu dia dah berlemak, pekat. Jadi kalau awak taruh banyak sangat, nanti dia akan jadi dia punya pekat tu terlampau kental sangat. Jadi tak cantik dan jadi tak sedap. Okey. So, right now kita dah taruh tadi chicken apa ni, tepung jagung. Kita dah taruh serbuk perasa tadi. Kan? Sekarang kita harus rasa lagi. Bismillah. Marvelous. Okay. Masam dia cantik kan? Lemak dia pun berkrim. Best. Pekat dia pun cantik. So, inilah dia chicken ala king. Dah jadi dah. Macam tadi saya cakap sekejap kan? Macam tak percaya jadi cubalah. Bila anda bercuba, share dan sebagainya, kasih saya semangat dan saya akan lagi semangat untuk share apa pengetahuan yang saya tahu. Mungkin ialah saya tak pandai sangat, tapi bolehlah sikit-sikit untuk kita share bersama. Bolehlah buat apa ni panggil tu episod by episod kan. Kalau tidak, tak ada support, tak ada kasih semangat, nanti saya termenung di tepi jalan, kesian. Okey. Sebelum saya akhiri, okey. Ingat susu ni kita harus gunakan api yang kecil. Jangan besar, nanti pecah susu berkualiti. Okey. So kita dah taruh ni semua. Nanti saya siapkan, saya hidangkan dalam mangkuk ataupun pinggan supaya awak tengok lebih jelas lagi apa rupa setelah dimasakkan yang chicken ala king ni. Okey. Jangan ke mana-mana. Nanti saya tunjukkan.